Arus Agulis mengalir di sepanjang pantai timur Afrika Selatan. Ia merupakan arus lautan yang paling kuat di dunia. Pada tahun 1991, kapal Oceanus tewas melawan arus. Angin 40 knot, ombak setinggi 9 meter, penyelenggaraan yang lemah dan keputusan yang buruk. Oceanus ialah sebuah kapal persiaran yang dibina di Perancis dan dimiliki oleh pemilik dari Greece. Kapal ini pada asalnya dilancarkan pada Julai 1952 sebagai Jean Le Bourg di Fort Chantier de la Guérande di Bordeaux. Sebagai kapal terakhir daripada 4 kapal kembar yang dibina untuk masajeri maritim. Mungkin anda boleh beritahu saya di ruangan komen sejauh mana saya telah menyebut nama-nama Perancis itu dengan salah. Ia berukuran 153 meter panjang, 20 meter lebar, mempunyai kedalaman 7 meter di bawah garis air dan mempunyai kapasiti 550 penumpang serta 250 anak kapal. Sewaan pertamanya sebagai kapal penumpang adalah laluan antara Marseille, Madagaskar dan Mauritius. Sepanjang tempoh lebih 20 tahun, ia mengalami beberapa pertukaran nama, termasuk Mykonos, Ancona dan Eastern Princess sebelum didaftarkan di Piraeus. Di Piraeus, Greece sebagai Oceanus pada tahun 1976. Pada asalnya dibina sebagai kapal penumpang merentas lautan, Oceanus menjalani pembinaan semula secara besar-besaran sebelum ia mula beroperasi sebagai kapal persiaran untuk Epirotiki Lines dari Greece. Antara tahun 1988 dan 1991, Epirotiki Lines kehilangan 2 kapal. Kapal utama mereka, Pegasus, terbakar dan tenggelam di perairan Cetek, manakala kapal motor Jupiter berlanggar dengan kapal kargo dan tenggelam di kedalaman 82 meter, mengorbankan 4 nyawa. Pada tahun 1991, Oceanus disewa oleh TFC Tours dari Johannesburg di Afrika Selatan untuk musim selama 8 bulan. Kapal itu hampir 40 tahun dan menunjukkan tanda-tanda haus dan lusuh. Terdapat beberapa plat badan kapal yang longgar, iaitu kepingan logam yang membentuk badan luar kapal. Dalam perjalanan baru-baru ini ke Mozambik, kapal itu mengalami masalah air kumbahan naik melalui beberapa pancuran dan tandas. Kerja-kerja pembaikan dimulakan dengan menanggalkan beberapa injap sehala yang rosak dari tangki simpanan kumbahan. Paip pengudaraan juga ditanggalkan dari tangki kumbahan, meninggalkan lubang berukuran 10 cm antara bilik penjana dan tangki simpanan. Kerja-kerja pembaikan masih belum disiapkan. Injap sehala dan paip pengudaraan tidak digantikan. Pada pukul 3 petang pada 3 Ogos 1991, Oceanus berlepas dari East London di Afrika Selatan menuju ke Durban. Waktu berlepasnya tertunda kerana ancaman bom. Kapten Yanis Avranis, seorang pelaut berpengalaman dengan 20 tahun pengalaman sebagai pegawai dan 30 tahun sebagai kelasi, berada di pucuk pimpinan. Ketika kapal menuju ke arah angin 40 knot dan berdepan dengan ombak setinggi 9 meter, keadaan laut menjadi semakin bergelora. Parti pelayaran biasa bersama pemuzik dan penghibur Moss Hills dan isterinya Tracy dijadualkan berlangsung di dek. Laut yang bergelora memaksa mereka menukar lokasi ke tempat pelindungan di dalam Four Seasons Lounge. Walaupun Moss, Tracy dan kru hiburan kapal berusaha sedaya upaya untuk mewujudkan suasana meriah, kebanyakan penumpang memilih untuk tinggal di kabin mereka bagi menghadapi ribut itu. Ribut semakin kuat apabila malam semakin larut. Semasa sesi makan malam pertama, para pelayan berusaha keras untuk mengekalkan keseimbangan mereka, menyebabkan sukar untuk membawa dulang makanan tanpa menumpahkan isinya. Peralatan makan meluncur jatuh dari meja makan ketika kapal bergoyang akibat ombak dan angin. Tepat seperti yang anda inginkan semasa pelayaran di lautan. Kapal mempunyai satu bukaan ke laut di bawah garis air yang dipanggil salur masuk air laut. Ini membolehkan kapal mengambil air laut untuk menyejukkan enjin dan mengagihkan ke tangki pemberat. Peti laut itu telah mengalami kebocoran. Pada pukul 21.30 di luar pantai liar Transki, terdapat satu letupan kecil di bilik enjin. Kemudian, kapal itu kehilangan kuasa. Jurutera kapal melaporkan kepada Kapten Avranis bahawa air sedang menembusi badan kapal, membanjiri bilik penjana yang telah menyebabkan letupan kecil apabila penjana litar pintas. Tanpa kuasa, enjin terhenti dan kapal mula hanyut di lautan bergelora. Paras air terus meningkat sehingga ia mencapai lubang 10 cm di sekatan di mana paip pengudaraan sepatutnya berada. Air laut menembusi sekatan dan memenuhi tangki kumbahan.
Dengan injap sahala dalam tangki simpanan ini telah dikeluarkan untuk dibaiki, air mengalir naik melalui paip saliran utama. Pancuran, tandas dan unit pelupusan sisa yang disambungkan kepada sistem membenarkan air mengalir dari salur masuk air laut melalui tangki simpanan kumbahan dan naik ke dalam kabin. Anak kapal di bilik enjin berjaya melarikan diri dari petak yang banjir. Dalam keadaan panik, mereka tidak menutup palka sekatan di bawah yang merupakan prosedur standard semasa situasi kecemasan. Dengan enjin terhenti, kapal kehilangan kestabilan yang dihasilkan daripada momentum ketika melalui ombak. Ketika kapal terumbang ambing tanpa kuasa di lautan bergelora, ombak menghentam plat badan luar kapal yang semakin reput. Anak kapal tidak membunyikan penggera mahupun membuat sebarang pengumuman untuk memaklumkan penumpang tentang situasi yang mereka hadapi. Moss Hills, seorang pemuzik dari Zimbabwe dan isterinya Tracy, bersama rakan-rakan penghibur mereka, menyedari kapal itu terumbang ambing dengan cara yang tidak biasa. Kapal itu sedang condong ke sebelah kanan. Mereka memutuskan untuk menyiasat. Semasa mereka menuju ke bawah dek, mereka mendapati air membanjiri kabin dan masuk ke lorong-lorong. Oceanus sedang tenggelam. Lauren Betts, pengarah pelayaran, memberitahu mereka bahawa kapten telah memberi arahan kepada anak kapal untuk meninggalkan kapal. Ahli-ahli kru bergerak ke bot penyelamat dan mula mengosongkan kapal. Mereka membawa naik mana-mana penumpang yang ada ketika itu, tetapi tidak memenuhi bot penyelamat sebelum melarikan diri. Mereka bahkan tidak memenuhi bot penyelamat sebelum memotong tali. Moss dan Tracy tidak membuang masa dan mula melancarkan bot penyelamat yang tinggal, yang masing-masing membawa sehingga 90 penumpang. Enjin bot penyelamat tidak dapat dihidupkan, jadi mereka hanyut mengikut arus, angin dan ombak. Apabila kapal semakin condong ke sebelah kanan, ia menjadi terlalu berbahaya untuk terus melancarkan bot penyelamat. Hampir 220 orang masih berada di atas kapal yang sedang karam itu. Moss Hills dan beberapa penumpang lain menuju ke anjungan untuk mencari anak kapal yang boleh membantu dalam proses pemindahan. Jambatan itu kosong. Moss menggunakan radio untuk menyiarkan panggilan kecemasan. Kapten Detmar di atas kapal kontena Ned Lloyd Mauritius menjawab panggilan mayday itu. Moss menerangkan situasi itu, bahawa dia adalah pemain gitar di atas kapal dan anak kapal tidak berada di anjungan. Selepas seketika terdiam kerana terkejut dengan ketidakcekapan yang luar biasa itu, Kapten Detmar mula memberikan maklumat kepada Moss tentang cara menangani situasi tersebut. Dia kemudian menyiarkan koordinat Oceanus dan meminta kapal-kapal di sekitar untuk memberikan bantuan serta memaklumkan situasi itu kepada pihak berkuasa Afrika Selatan. Tentera Laut Afrika Selatan dan Tentera Udara Afrika Selatan menghantar 16 helikopter untuk membantu operasi mencari dan menyelamat. Helikopter-helikopter ini ditugaskan untuk mengangkut penumpang dan anak kapal ke penempatan terdekat, iaitu The Haven dan Hole in the Wall, kira-kira 6 batu ke selatan Coffee Bay di pesisir liar. Kapten Detmar di atas kapal Ned Lloyd Mauritius mengerahkan bot penyelamat dan anak kapalnya untuk mengambil penumpang naik ke atas kapal. Helikopter pertama yang tiba menurunkan 2 penyelam tentera laut ke atas dek Oceanus untuk membantu menyelaras pemindahan. Kapten Avranis adalah yang pertama dalam barisan. Penyelam tentera laut Paul Wiley menolaknya ke tepi dan memberitahunya supaya tunggu sehingga wanita, kanak-kanak dan penumpang warga emas dipindahkan dahulu. Wiley kemudian beredar untuk mencari seorang penumpang warga emas, dan apabila dia kembali, Avranis telah menolak penumpang-penumpang ke tepi, mengikat dirinya dan sedang diangkat ke tempat selamat. Antara 16 helikopter penyelamat itu, terdapat 13 helikopter Puma Tentera Udara Afrika Selatan. 9 daripadanya terlibat mengangkat 220 orang dari dek kapal yang sedang karam, manakala selebihnya mencari mangsa yang terselamat di kawasan sekitar. Helikopter penyelamat melakukan balet udara dengan mengangkat penumpang dari dek hadapan dan belakang. Helikopter bergilir-gilir memuatkan penumpang, membawa mereka ke darat dan kembali semula ke kapal. Pengarah pelayaran Lauren Betts memastikan warga emas, wanita dan kanak-kanak diberi keutamaan. Penghibur Julian Butler, Moss Hills, Tracy Hills dan Robert Boltman adalah antara 5 orang terakhir yang diangkat dari dek kapal yang sedang karam. Kesemua 581 orang di atas kapal berjaya sampai ke darat dengan selamat dalam operasi menyelamat selama 7 jam. Pada pukul 15.30 keesokan harinya, Oceanus mula condong ke sebelah dan buritanya terangkat.
Haluan kapal menghentam dasar laut berpasir pada kedalaman kira-kira 90 meter. Lebih daripada 60 meter bahagian buritan menjulang di atas permukaan air. Beberapa minit kemudian, kapal perlahan-lahan tenggelam di bawah permukaan air. Oceanus terbaring mengiring pada bahagian kanan kapal dengan haluannya menghadap ke laut. Kapten Avranis menjadi tumpuan. Sama seperti Kapten Costa Concordia, Avranis meninggalkan kapal sementara ratusan penumpang menunggu untuk diselamatkan. Dengan hanya penghibur kapal yang membantu dalam proses pemindahan. Dia mempertahankan tindakannya, mendakwa dia meninggalkan kapal lebih awal untuk mengatur usaha menyelamat dan kemudian mengawasi penyelamatan dari helikopter. Avranis berkata, bateri walkie-talkie kru yang habis adalah punca halangan komunikasi. Apabila saya mengarahkan semua orang meninggalkan kapal, tidak kira pukul berapa saya meninggalkan kapal itu. Arahan meninggalkan kapal itu ditujukan kepada semua orang. Jika ada yang mahu tinggal, mereka boleh tinggal. Walaupun dengan penjelasannya, media menggambarkan beliau sebagai contoh tingkah laku tidak profesional ketika mengendalikan kapal itu. Pada tahun 1962, Kapten Avranis dan pegawai-pegawai lain didapati bersalah atas kecuaian oleh Lembaga Siasatan Greece kerana melarikan diri dari kapal tanpa membantu penumpang semasa krisis. Avranis tidak menjalani hukuman penjara dan majikannya, Epirotiki Lines, memberikan beliau jawatan sebagai Kapten Ferry sehingga beliau bersarah. Terima kasih kerana menonton. Jika anda menikmati video ini dan ingin menonton lebih banyak video dari saluran ini tanpa sebarang iklan, sila pertimbangkan untuk menyertai Patreon kami. Pautan ada di dalam deskripsi. Anda boleh menyertai secara percuma atau memilih keahlian dengan faedah seperti video tanpa iklan, akses awal dan panggilan soal jawab secara langsung. Saya menantikan untuk bertemu anda di sana.